Tak nak servis kan? Nak sangat drag kan? Berpuluh-puluh ribu drag. Nampak? Jadilah macam ni. Ni 1.5 turbo tau. Pun boleh jadi masalah juga. Sekarang ni dekat depan aku ni, ini gearbox Honda Civic FC 1.5 VTEC turbo. So, macam biasalah. Kita pun sebelum ni dah banyak kali cakap, untuk gearbox Civic FC 1.5 VTEC turbo ni memang gearbox dia tahan lasak. Sebab dia punya stick bed dia lagi besar daripada yang standard GK5 ke, Honda Jazz GK5 ke, CTJ M6 ke, Honda HRV ke. Dia lagi tahan daripada yang tu. Tapi kalau tak jaga servis, macam case gearbox ni, korang tengok stick bed dia dah mengembang. Macam mana dia boleh mengembang ni bang? Dia boleh mengembang ni disebabkan minyak gearbox ni yang dah lama tak tukar. So berpunca daripada suhu minyak gearbox yang panas melampau-lampau. Steel bed ni dia jadi mengembang, dan bukan steel bed ni saja yang mengembang. Korang tengok kat puli CVT ni pun ada cala juga. Kiri dan kanan. Memang ini kalau kes macam ni, kena tukar 2 biji puli, kena tukar sebiji steel belt. Kalau korang tengok puli untuk Civic FC 1.5 turbo ni pun, kalau kita nak compare dengan kebanyakan model CTJ M6, HRV, BRV, memang dia lagi besar daripada yang inilah. Kan, memang Civic FC 1.5 turbo ni lagi besar daripada kebanyakan model yang selalu kita buat baik pulih. Sebab itulah kita suggest kat korang 20,000 km tukar minyak gearbox, 40,000 km tukar sekali dengan filter. Jangan banyak cerita, cukup mileage tukar. Kan, rosak tak rosak, cukup mileage tukar. Kalau tak nak kena case macam ni. Untuk korang kat luar sana, kalau nak checking masalah gearbox ataupun korang nak buat baik pulih korang punya gearbox ni, boleh kontak kita Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti. Ini memang makan modal.